Berita terkini dengan tersingkirnya pasukan Tampines Rovers dalam saingan ACL2, Malaysia telah secara rasmi mengesahkan satu slot automatik dalam saingan ACLE dan ACL2 untuk musim 2027-28. Kedudukan di ranking ke-6 Malaysia sudah cukup selamat dan terjamin 100% kerana banyak pasukan-pasukan Asia terutama kelab dari Vietnam dan Singapura sudah tamat perjuangan mereka. Untuk Kemboja dan Filipina, mereka sememangnya tidak mampu memintas kedudukan Malaysia walaupun kelab dari negara tersebut berjaya mara jauh dalam saingan AFC Challenge League. Ini kerana jurang mata dalam ranking kelab Asia ketika ini terlalu besar untuk dikejar dalam baki perlawanan yang ada. Tahniah buat JDT yang sekali lagi memainkan peranan besar menyumbang mata penting buat Malaysia sepanjang kempen musim ini. Kejayaan mereka bukan sahaja memberi impak kepada kelab, malah turut membantu memperkukuh kedudukan negara dalam ranking Asia.